Hello, selamat pagi. Selamat pagi ya. Boleh saya bercakap dengan Cik Muhammad Ali? Ya, saya. Ya, di sini kami daripada servis kad Center ya berkenaan kad debit Maybank Encik Muhammad Ali. Okey. Ya, Encik di sini masih aktif ya menggunakan kad debit dari Maybank Encik ya. Okey. Ya, setakat ni Encik gunakan kad debit dari Maybank. Encik Ali pada tak masalah segi penggunaan? Tak ada. Ya, berkenaan kad debit Maybank Encik Muhammad Ali ya, di sini kami disuatkan buat pengesahan Encik. Okey. Dan untuk buat pengesahan kita, Encik Muhammad Ali di sini tolong semakan tarikh info kad debit Maybank Encik tu bila Encik? Lama tak check pula. Ya, kad ATM tu ada bersama dengan Encik Ali ke? Kat rumah. Kat rumah. Ni kad debit, kad debit ke kredit kad? Kad debit Encik, kad ATM Maybank. Oh, okey. Ya, ada bersama dengan Encik ke? Ada. Ya, depan kad ATM Maybank Encik tu di bawah sekali kita ada segerakan tarik luput. Okey. Encik tolong semakkan untuk pengesahan kita sekarang. Untuk apa? Ya? Untuk apa? Untuk nak tahu tarikh luput bila je? Ya. Bulan 10 2014. Ya? Bulan 10 2014. Ya, betul ya. So, di atas tarik luput tu ya, kita ada sediakan nombor pendaftaran. Encik di sini tolong semakkan bagi pengesahan kita yang bermula dari tak 283. Okey. Ya, seterusnya 3200. Okey. Okey, teruskan nombor seterusnya sebab pengesahan kita Encik Muhammad Ali di sini. Okey. Ya, teruskan nombor seterusnya sebab pengesahan kita Encik Muhammad Ali di sini. Nombor dia. Ya, nombor pendaftaran Encik. Okey, 37 Ya. 15 Mm-hmm. 98 Ya. 54. Di belakang kad meja Encik tu Encik dah tanda tangan ke belum? Sudah. Terima kasih untuk tanda tangan. Dan di sini Encik Muhammad Ali ke berapa ratus ya untuk memegang kad ATM ini dari Maybank? Apa? Encik adalah Ali ke berapa ratus untuk memegang kad debit ini dari Maybank Encik? 100. Betul? Okey, sebelah tanda tangan Encik di ujung pelekat warna putih sana kita ada pergerakan nombor keahlian Encik. Okey. Kita nampak tak ada lagi 3 digit nombor yang itu. Okey. Ini Dia perlu baca tahu tu. untuk for your info, nombor tadi tu saya belasah je, saya tipu je. Ya, kita pun tahu Encik memang Encik bacakan nombor yang salah. So saya tak percaya lah benda ni. Dah lah buat kerja lain lah. Kau buat kerja lain ni, aduh. Kau tak payah nak tipu lah. Nombor pendaftaran lah, dah berapa, dah, tak payah. Aku tak percaya. Bodoh, dengar dulu. Tengok cakap aku bodoh pula. Dah, aku dah tak nak. Kau nak tipu aku. Kita tak boleh lah bodoh. Aduh. Okey, bye. Okay.